Airin, kakak hari ni puasa tak? Puasa? Airin puasa lagi? Puasa? Alhamdulillah. Airis, mana kakak? Air rasa yang boleh puasa tak hari ni? Alhamdulillah. Hari pertama puasa, Airin puasa. Yeay. Assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni Nan dekat kampung lagi. Ni adalah hari pertama Ramadan ataupun first Ramadan. Nasti dekat kampung. Kalau tengoklah mak budak tu kalau dapat kamera taruh posing. Okay, so hari ni kita orang cadang nak pergi masjid awal sikit. Nak pergi masjid awal sikit pula dah. Nak pergi masjid awal beli barang sikit. Ini kita orang nak terus ke bazar Ramadan yang ada dekat area sekitar Ipoh lah. Tengok yang mana best. Dan kita orang akan pergi beli makanan and buka puasa kat sini sekali. Nak balik bila bang? Hari ni ke besok? Pagi kot. Pagi lah. Besok lah. So kita orang plan nak bagi besok subuh. Gitulah ceritanya. Air puasa ini korang. Air puasa tak? Puasa. Tu yang makan tadi dengan minum susu tadi apa benda? Ni ayam. Mak dia tengah kunyah mak. Dia tengah kunyah Dia tengah kunyah roti. Tanya puasa tak? Puasa? Mama. Tengah kunyah roti aja. Mama. Kakak buka water. Puasa maksudnya kita tak boleh makan dan minum air. Kalau awak makan maksudnya awak tak puasa lah. Okey. Di bayang becik. Ni wah. Tengok ni. Ini kat depan Tesco Ipoh Tesco pula. Lotus. Tengok. Wah. Tak buka lagi sebab sekarang baru 3:30. Oh, dia boleh drive thru lah. Ya. Tengok jalan kereta. Wah. Orang kat sini ada Mr. Lola. Tengok ni. Apa? Asal awak pula yang suka. Pesawat juga. Tengok sebelah Mr. Lola korang. Ni nak turun ni. Anak turun juga ya. Ni cebok je. Okey, sekarang ni Eddie dengan anak-anak masuk kat masjid awal dengan Mak Ina. Nak kat dalam kereta bersama budak ni. Tengok ni budak ni tidur ni. Ina jaga dengan Eddie, dia siap dulu and then kemudian baru Ina masuk. Airin nangis kenapa? Kalau Osom nangis. Kalau Osom nangis loh. Siapa menang dapat main fire? Lah, kita dah kalah dia kalah lah. Mana boleh macam tu. Kita kenalah terima kekalahan. Kita kena terima kekalahan. Siapa main apa? Airin? Pagi tadi Airin dah main lama kan? Siapa yang main kat beranda lama pagi tadi dia kan? Tu nak lagi? Tak syukur namanya tu. Ni tengok korang. Tengok budak ni. Daripada pagi tadi dah main kat infant ayah dia. Lama tau. Bubuknya. So, bila anak Ina menangis, apa Ina buat? Buat tak tahu je. Kairi, buat tak tahu je lah. Cikgu tengok ni cikgu. Ni nak panggil anak murid cikgu ni lah. Nampak? Cik ni dah ada kat rumah. Cik ni dekat rumah cikgu. Cik ni dia sebenarnya. Sekarang pukul 4.14. Nak pergi bazar mana ni? Bazar dah buka tadi kan. Nak pergi tadi lah. Bazar Tesco tu. Alah, kadang tengok yang tu. Kita nak tanya pergi bazar mana. Bagus juga. Boleh letak makanan. Ya. Dapat fikirkan tiba. Aduh. Tadi aja tak nak bawa. Jom. Yalah. Ari dah. Ari cepat. Ari duduk dalam boleh? Ari nak duduk sekali boleh tak? Bagi dia duduk. Ari nak kongsi. Tak, abang nak kongsi. Abang ajak tengok game. Kita marah abang ni. Ya. Nak tarik part sekolah boleh? Boleh. Kita pergi ujung dulu, okey? Macam mana tu patut jangan dia nak lasan. Omak dah beli. Roti John, nampak? Roti John. Nasi. Okey, dah sampai ujung dah. Kita start daripada sini. Okey. Ada bubur, ada kuih. Ni apa? Ya.
Ha? Ni. Apa tu? Kodok potong. Samosa. Ha? Kodok yang potong. Ha? Apa tu? Kodok yang potong. Oh, sosis roti sayang. Nak. Nak? Saya makan. Tengok budak puasa tengok. First time puasa. Macam inilah dia. Saya ambil mana yang you nak. Kakak nak apa-apa tak? Ada. Cara. Nak ke? Ambil lah. Ni. Ni ambil 2. Nah. Kakak I nak juga. Jangan pegang gitu. Kena bayar. Bagi kat kakak tu dulu. Tak ya. Dia awal dulu dah. Dia yang lebih. Dia lemak pisang tu tadi. Okey, letak. Jom. Letak. Orang mau puasa buat tengok semua benda dia nak bang. Okey, letak. Pandai. Waktu puasa ni kan kita tengok semua benda semua jadi sedap. Air kosong pun sedap. Yang itulah nikmatnya puasa, faham? Tengok tu ada popiah. Tengok ada air. Oh sedapnya. Tengok tu. Ada apa ni bang? Acar. Badak rendang. Air. Apa? Air mana? Air bunga? Yang tu. Air bunga. Air temikai. Temikai. Tu kan sirap tu. Kita pernah I pernah minum air temikai dekat sekolah. Sedap tak? Sedap. Ada. Budak puasa ni. Wah, nak berapa? 4. Oi. Ya betul. 4 tu kau mak minta. Orang puasa dah. Lambat sangat mak. Orang puasa. Aduh. Ni. Lagi 2 orang. Ambil 2 je lah. Asal main mana? Ni. Nak ni juga. 1. 2. Ya. Mama ambil yang bulat-bulat sikit. 3. Sikit lah. Sama juga ke? Nampak. 4. Tak payah. 3 je cukup. Akhirnya 3 je lah. Terima kasih Mak. Sama. Alright. Okay, ambil makanan. Bebek jatuh. Okay, bye-bye. Jom. Tak pegang. Oh, pas. Hari ni. Bau macam Tak lama. Ada? Macam gula ayam. Ayam tu kan? Rangka ayam. Okay, bagi kari pak coklat 2. Yang mana? Kari pak coklat 2. Kari pak... Kentang. Dia orang makan kentang lah. Kari pak biasa. 4 pieces. I nak rasa. Ini RM2 agak. Ni RM2. Yang ni biasa punya kan? Coklat RM2. Coklat RM2. Kita coklat 2. Dua susah kira kan? Oh, yang kecil-kecil. Oh, yang RM2. tu dia. RM2. Yang ni RM2. Oh, kecil-kecil je. Oh, pandai ni. Sabar. Tangan mana? Dia puasa hari ni. Alhamdulillah, bagus. Tu yang semua nak beli tu. Ambil. 7. Dengar tak Mak jaga? Bagus. Eri nak apa? Ceboknya. Aku tengok. Saya nak tak tukar baju. Ada. Ain sabar tau. Kita puasa tau. So dah settle dah beli semua. Okay? Nak balik dah. Ayah stres. Stres bang? Dah stres. Alah. Ain. Best. Best tak pergi bazar? Ada apa tu? Kenapa Ain? Ain kenapa? Ngantuk? Balik tidur Oh, dah hujung-hujung dah. Dah pukul 5 dah. Dia tengok air tu dia tahan. Dah pukul 5 dia ngantuk. Tahan dah. Korang ni dah lemah Rana. Dah, dia nampak air warna hijau tu mak lemah terus. Dan dia nampak air warna hijau tadi terung tu dia ubah lah. Dia dah start lembik. Dia tengok air warna hijau tadi. Arin kuat kan? Arin kuat kan? Sikit lagi. Budak tu tengok. Kakak dah beli dah. Kakak beli apa? Air becik sayang. Kakak beli apa berbuka? Beli kuih. Kuih lagi? Nah, orang ni punya mana kakak? Adik punya tadi kuih mana? Kuih mana tadi? Dah. Tu agak ayah, Ya, Mr. Dollar ni bawa balik ke? Ya bawa balik.
Ya Allah, tak nyabar-nyabar. Ni Bawa dah balik abang terus susun terus. Susun terus. So Ina rasa sampai sini je video untuk hari ni. Nanti akan sambung video lain lah, footage buka puasa hari pertama pula. Tapi untuk video ni nak habiskan dulu. So thank you so much sebab tengok video ni sampai habis. And I hope you guys in my next video. Bye. Bye Ain. Bye. Seksi. Ain seksi. Bye.